Hari ini kita akan lukis gunung Musaji dan juga pemancing ikan. Mula kita lukiskan objek yang paling dekat itu sampan dan juga orang yang sedang mancing. Seperti biasa, sampannya melengkung dan ada sedikit jalinan lah. Kita buat je garis-garis saja dan juga badan orang. Kemudian kita masukkan objek yang dekat sini, ada rumput-rumput sini, dan kanan kiri nanti kita letakkan tebing. Satu pokok biasa je, pokok biasa, dan satu ialah pokok pine. Kita nampak luar negara kan, sebab ni dekat tempat bersaji. Kemudian juga pokok yang jauh di belakang. Dan juga gunung, saya buat 2 saja puncak gunung. Okay, lukiskan pantulan gunung tu sekali dan dengan mancing ni, dengan pokok pine, dengan pokok biasa. Ada pantulan pada air. Mulakan palette, ada air kain, brush dan juga warna. Okay, ni saya letak colour dulu. Mula putih, biru muda campur sedikit sahaja biru gelap, dan juga biru gelap campur sedikit biru muda. Ada 4 level colour. Okay, senang kita terus warna sebab dia ada yang kena bancuh sapu dengan cepat. Okay, kita warnakan awan belakang, langit, sama juga dengan pantulan pada air. Kemudian kita masukkan pastikan semua kawasan air tu kena masuk. Pastikan air tu menintang kanan kiri saja. Yang awan tak apa, capuk-capuk. Kemudian masukkan warna untuk first gunung, biru yang cerah. Yang kedua tu dia ada biru gelap sikit, pastikan dia berbeza dengan langit. Kemudian kita masukkan warna si gunung yang daripada air. Masuk sikit walaupun dia terlindung, kalau ada terus je. Kemudian kita masukkan warna biru gelap sikit sini untuk gunung yang dekat ni, gunung sebelah depan. Sama juga dengan pantulan dia. Baki-baki pada brush pun tak apa. Kaki gunung tu buat sikit cerah supaya nampak dia berkabus-kabus. Sebab tu ada putih dekat palette kan, senang kita just cocok je pada colour pada palette. Okay, lepas tu kita masukkan warna hijau campur biru muda untuk pokok yang jauh tu di bawah kaki gunung. Masukkan je, pastikan dia macam cerah. Kita tak nak terlalu hijau sangat, sebab tu kita masukkan biru muda. Kemudian kita sama juga dengan pantulan kat bawah pada atas air. Semua opposite, sama je, pantulan ke bawah. Lepas tu kita masukkan pokok pine lah. Pokok pine ni tak sesuai, kita masukkan hijau campur sedikit biru biar dia warna gelap sikit. Okay, pokok ni biar gelap sikit. Nanti sebelah pokok belah kiri nanti kita pakai hijau je, botol biasa. Okay, yang kanan ni kita gelapkan sikit, pokok pine ni, dan juga hijau biasa pada pokok yang sebelah kiri. Dab aja, titik saja, sebab dia pokok ni jauh sikit. Dia dekat tapi tak terlalu dekat sangat, kita tak nampak daun. Just nampak rimbunan daun, dan juga masukkan sedikit biru gelap untuk kawasan yang gelap bawah sahaja, celah-celah pokok. Sama juga sebelah kanan ni pakai hijau yang pada botol saja. Okay, dan balance daripada brush tu masukkan untuk bayang-bayang untuk pokok. Sebelah kiri ni pula tebing tu kita masukkan kuning yellow ochre saja biar nampak berbeza dengan rumput yang bawah tu. Kan macam mesin luruh kan, dia kering. Okay, yang dekat ni barulah hijau yang sama, yang hitam campur sikit hijau muda pun boleh. Just tutup semua permukaan kertas, dan sedikit juga untuk bayang pada atas air, pokok atas air tu, bayang-bayang dia pun kena masukkan. Dan kita masukkan objek pada yang depan ni, orang, warna cerahkan sikit, merah ke warna kontra lagi bagus, dan juga coklat untuk sampan kita, perahu, dan sedikit warna ikan, warna kelabu saja. Okay, lepas tu kita masukkan biru gelap dengan biru dengan hijau pekat. Kita buat tebing tu sebelah bawah, biar kita nampak perbezaan antara air dengan pokok yang betul lah, tebing. Okay, masukkan yang juga yang gelap-gelap, dan juga warna biru campur coklat untuk bawah perahu ni biar dia gelap sikit tak apa. Dan juga letakkan sikit dekat air garis-garis je, kanan kiri garis melintang saja.
Masukkan juga batu-batu kalau nak ubur bawah yang gelap-gelap ni kan, biar nampak sikit dark area. Lepas tu kita masukkan dekat celah sini, nampak sedikit perbezaan antara pokok yang dekat ni dengan jauh, dan juga ambil lagi hijau pekat biasa tu buat jalinan pada rumput dan juga pada pokok pine. Nampak dia bertingkat-tingkat je. Pastikan dia beza. Masukkan sedikit air, brush yang still hijau, buatkan shadow garisan-garisan pada air, melintang saja bentuk air. Okey, dia air tenang, kena melintang saja, jangan mengiring ke satu arah saja. Kemudian masukkan warna gunung ni, warna putih saja daripada botol terus. Belah dua, sebelah kanan tu dia bayang dia gelap. Kita letakkan sebelah cerah je, sebelah kiri saja. Satu arah je, dia ke kiri. Daripada tengah tu jatuh ke kiri. Salji tu jatuh ke kiri. Okey, masukkan dua-dua sekali. Depan gunung depan, gunung belakang. Kalau salah sikit boleh masukkan biru lah. Sebab tu kita baca dekat palette senang, kita gunakan balik warna biru tu. Masukkan biru gelap pula untuk nampak sikit kontra, nampak dia dark, gelap, kawasan yang gelap. Sikit-sikit je, jangan banyak-banyak. Jangan terlalu penuh. Padamkan dengan warna yang kita kat palette. Lepas tu kita masukkan sikit nak warna pink ke merah ke, nak masuk jadikan dia warna purple. So kita nak nampak sikit variety sikit, warna dia merah-merah sikit, macam ultraviolet sikit. Okey, masuk sikit-sikit saja. Okay, kemaskan. Barulah kita masukkan warna putih. Tengok saya pakai penutup botol ni, nak nampak kan. Okay, warna putih saja, kawasan-kawasan yang kena cahaya. Sama juga dengan kat pokok ni pun ada terang sikit, campur dengan hijau, putih dan hijau. Okay, nampak sedikit jalinan, bentuk-bentuk daun, halus-halus. Sebelah atas saja, jangan semua. Pastikan hijau yang asal tu ada. Okay, sikit-sikit dari touch up. Nampak bintik-bintik sikit dekat kawasan tu. Lepas tu putih yang sama juga. Putih jangan pekat sangat, cair sikit. Pakai brush halus ni sahaja, buat garisan-garisan untuk bentuk air, aliran air. Tegak-tegak je, halus saja. Pastikan hujung brush sahaja. Brush halus sahaja. Garis-garis sahaja. Garis panjang, garis pendek, dia tak terlalu nampak, dia halus sangat. Okay. Kemudian pokok yang dekat ni kita nak nampak jelas. Sama juga putih campur hijau muda, putih campur hijau muda. Okay, buat yang halus je, halus-halus je. Pastikan beralun sikit. Rumput kan lembut kan, bukan tajam-tajam. Slow-slow je, dia tajam tapi lembut je. Dia lentuk sikit. Okay, touch up yang kawasan lain pula, yang asalkan campur putih, dan juga kita punya joran. Jangan lupa joran ni. Nanti jangan tertinggal pula. Pastikan gunung dah siap, barulah joran yang last sekali. Okay, bolehlah touch up, gelapkan sikit bahagian yang tak gelap, sebab dah kering nanti dia macam cerah sikit. Masa ni kita touch up pakai warna sama, warna coklat campur biru saja. Kalau hitam nanti terlalu gelap sangat. Okay, yang cerah tu dia letak je warna putih pada ranting-ranting berdahan-dahan pokok. Kan tadi tak nampak, dah hilang. Boleh masukkan sedikit. Sama juga dengan rumput rampai. Okay, itu je. Semoga berjaya.